Kita selalu fikir bila kita buat sesuatu, orang akan judge. Bila kita buat ni, buat lain daripada orang lain, orang mula gosip, orang mula bercakap, orang mula judge. So kita tak nak buat benda tu dah. Sebab nanti orang cakap, apa orang cakap? Nanti orang gosip. Betul ada orang gosip ataupun kita yang rasa ada orang gosip. Tapi kalau kita tengok betul-betul, tengok keliling, awareness, tengok orang keliling, betul ke ada orang gosip? Betul ke ada orang tak suka kita? Betul ke ada orang cakap pasal kita? Betul ke ada orang perhatikan kita 24 jam? Sampai kita tak boleh nak buat apa yang kita nak buat sebab takut apa orang cakap. Betul ke? Tengok orang keliling. Tengok. Atau benda tu yang bagi tahu kita tu daripada fikiran toksik kita sendiri. Negative self-talk. Kiri kanan kita ni ada malaikat, ada jin. Tak semestinya apa dalam fikiran kita ni 100% daripada kita sendiri. Kadang-kadang sebab ada bisikan-bisikan daripada jin yang dengan kita ni, jin ni yang sebelah kita ni, dia sentiasa ikut, dia sentiasa ada je. Tengok kita lalai sikit, kita lupa sikit, jauh daripada Allah sikit, lara sikit, dia mula cocok, dia mula masuk. Masuk dia cara halus. Dia bisik-bisik. Kita ingatkan tu fikiran kita, kita ingatkan itulah perasaan kita. So kita mula layan perasaan tu. Betul lah orang tak suka aku, betul lah orang benci aku, betul lah kalau aku buat benda ni nampak pelik. Nanti orang gosip, cakap belakang aku, saya tak nak buat. Sebenarnya benda tu benda bagus, buat you happy. Bila you happy, you buat orang lain happy juga. Sebab tu kalau ada apa-apa fikiran yang kita fikir ni kan, dalaman kita kan 100% daripada kita sendiri. Ada benda-benda luar. Ataupun sebenarnya fikiran tu, apa yang kita dengar daripada kawan-kawan ataupun ahli keluarga, orang keliling kita yang cakap benda tu. So bila kita duduk seorang-seorang, benda tu terngiang-ngiang, bermain kat kita punya fikiran. Tapi tu sebenarnya bukanlah fikiran you. Bila kita dalam keadaan down, tak pandai manage perasaan, tak pandai manage apa dalam fikiran ni, kita terus ingat yang tu fikiran kita sendiri. Sebab tu kita buat benda-benda yang menyakitkan diri sendiri. Muncul je fikiran-fikiran yang tak baik, yang negatif, tak baik ni, tanya balik. Betul ke macam ni? Betul ke orang ni macam ni? Betul ke? So kita tengok bukti depan mata. Tak ada macam ni. Fikiran yang negatif dengan firasat lain. Firasat kita kena dengar. Firasat ni bila ada suara keluar dekat hati kita kena dengar benda tu. Dia perasaan jadi tenang. Fikiran yang negatif buat kita rasa nervous.